Baiklah, mari kita mulakan. Okey, untuk Suzy, bolehkah awak ceritakan secara terperinci mengenai latar belakang negara India dan juga lokasi negara India? Boleh. India adalah sebuah negara di selatan Asia Selatan dan antara negara yang paling ramai penduduk di dunia, dan tamadunnya bermula lebih daripada 4,500 tahun melalui tamadun lembah Indus. Dan India ni dia merupakan negara yang merdeka daripada British daripada tahun 15 Ogos 1947 dan menjadi republik pada tahun 1950. Dan seterusnya, negara ini mempunyai keluasan sekitar 3.29 km persegi dan terkenal dengan bentuk muka bumi seperti banjaran Himalaya dan sebagainya lah. Seterusnya, bendera India dikenali sebagai Tiranga dan terdiri daripada warna jingga dan putih. Kalau ni saya hanya terangkan tentang latar belakang dan lokasinya, dan saya rasa Ji lagi tahu kot tentang penduduk, etnik dan budaya dekat negara ni. Ya, sudah tentu Suzy. Setakat tahun 2025 ni, India ni mempunyai penduduk melebihi 1.4 bilion orang yang dia boleh menjadikan negara India ni paling ramai penduduk dekat dunia ni. Jadi kumpulan etnik utama dia ialah Indo-Arya, di mana dia didiami dekat utara dan juga di tengah. Manakala Dravida ni di selatan, Mongoloid dekat timur laut, serta suku asli yang tinggal di kawasan pedalaman dan juga hutan. Daripada segi agama juga, kira-kira 80% penduduk di India ni beragama Hindu dan juga hanya 14% sahaja yang beragama Islam. Manakala selebihnya adalah penganut agama Kristian dan juga Buddha dan juga lain-lain lah. Budaya India ni dia sangat kaya dengan sejarah lebih daripada 5,000 tahun dan juga sering dirujuk sebagai konsep kesatuan dalam kepelbagaian. Ianya terselah melalui seni bina terkenal seperti Taj Mahal yang sendiri kita tahu ada dekat India, tarian klasik, nilai kehidupan seperti Dharma dan juga Karma, serta perayaan seperti Diwali, Holi dan juga Eid. Kepelbagaian ini secara langsung mempengaruhi corak penggunaan tanah, pengurusan sumber semula jadi dan dekat seluruh negara. Kalau macam ni kan Suzy, boleh tak Suzy kongsikan pula macam mana sistem pentadbiran dan juga keadaan ekonomi negara India ni? Boleh. Sistem pentadbirannya ialah sistem republik persekutuan demokrasi berparlimen, di mana Presiden berperanan sebagai ketua negara secara simboliknya, manakala Perdana Menteri memegang kuasa eksekutif utama. Untuk pengetahuan Ji, terdapat 28 negeri dan 8 wilayah persekutuan, iaitu masing-masing mempunyai autonomi tersendiri, termasuklah dalam hal pengurusan dan sumber asli. Manakala dari segi ekonomi pula, negara India ni dia mempunyai kuasa ekonomi yang kelima terbesar di dunia, dan dia merupakan antara tahun 2007 hingga 2017, iaitu mencatatkan KDNK pertumbuhan purata dari 6 hingga 7% dalam masa setahun lah. Walaupun sedikit terjejas kepada 0.3.09% pada tahun 2008 akibat krisis kewangan global yang berlaku di seluruh dunia ni, kadar inflasi pula berjaya dikawal daripada paras tertinggi di mana 13% pada tahun 2011 ni menurun kepada hanya 5% menjelang tahun 2017, dan sektor perdagangan juga berkembang secara pesat walaupun prestasinya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi antarabangsa. Okay. Baik, memandangkan India kaya dengan sumber semula jadi, boleh I jelaskan apakah sumber utamanya dan bagaimana ia digunakan? Tentu. Sumber asli menjadi tulang belakang ekonomi India untuk menampung populasi yang sangat besar. Berikut adalah butiran secara terperinci. Bagi arang batu merupakan sumber tenaga paling utama. Simpanannya mencecah sehingga 400,715 bilion tan. Bagi arang batu merupakan sumber tenaga paling utama. Simpanannya mencecah sehingga 400,715 bilion tan, menjadikan India antara negara terbesar dari segi rizal. Dan pada tahun 2024 hingga 2025, pengeluaran mencapai sehingga 1,047.5 juta tan metrik, menjadikan India sebagai pengeluar kedua terbesar dunia. Kebanyakannya digunakan untuk menjana tenaga elektrik dan menyokong industri berat. Seterusnya, bagi petroleum dan gas asli, rizal petroleum sekitar 651.8 juta tan
manakala rizal gas asli mencecah sehingga 1,138.6 bilion meter padu. Pengeluaran domestik terhad menyebabkan India perlu mengimport sehingga 93% keperluan minyak untuk sektor pengangkutan dan industri. Dan gas asli pula semakin dikembangkan sebagai sumber tenaga yang lebih bersih. Seterusnya biji besi dan bauksit. Biji besi dan bauksit ni simpanan sangat banyak, terutamanya di Odisha dan Jharkhand. Pengeluaran mencecah sehingga 289 juta tan pada tahun 2024 dan tahun 2025 digunakan untuk industri keluli. Bauksit pula berjumlah 24.7 juta tan setahun, menjadikan bahan mentah utama untuk penghasilan aluminium. Cuma saya tak tahu bagaimana corak penggunaan import dan ekspor sumber ni. Zaidah. Penggunaannya sangat tinggi disebabkan permintaan yang tinggi. Untuk arang batu, sebahagian kecil masih diimport untuk jenis grade tinggi. Bagi biji besi dan produk petroleum, India juga mengekspor sebahagian keluarannya untuk menjana pendapatan negara. Namun secara keseluruhannya, tekanan ke atas sumber ini semakin meningkat, menjadikan pengurusan yang cekap sangat penting untuk masa hadapan. Okey, baik Mat. Okey. Walaupun soalan seterusnya adalah India dikurniakan sebagai negara yang terbesar. Jadi, adakah negara ini akan menghadapi sebarang masalah serius dalam pengurusannya? Ya, terdapat pelbagai cabaran besar berpunca daripada pertumbuhan penduduk pesat, pembangunan pantas serta eksploitasi yang kurang terkawal. Antaranya seperti kemerosahan tanah. Sebanyak 180 juta tanah hektar jejas akibat pertanian intensif, penggunaan baja kimia berlebihan dan pembukaan hutan. Yang kedua adalah masalah air. Sungai utama seperti Ganga dan Yamuna tercemar sisa industri serta kubahan. Pengambilan air bawah tanah secara berlebihan pula menyebabkan parasnya merosot 1 hingga 3 meter setahun. Yang ketiga adalah penyahutanan. Walaupun liputan hutan kekal tebal sekitar 24%, kebanyakannya bukan daripada hutan asal. Penebangan hutan untuk pertanian, pembinaan dan lombong mengganggu kitaran air. Yang terakhir adalah eksploitasi galian. Aktiviti pelombongan sering dijalankan tanpa kawalan dan pemulihan selepas tamat operasi. Ini menyebabkan kerosakan rupa bumi dan pencemaran alam sekitar. Jadi, apakah langkah dan dasar yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengatasinya? Okey. Jadi kerajaan telah melaksanakan berbagai tindakan termasuklah tanah, iaitu menggalakkan pertanian lestari dan melancarkan program dengan membolehkan 30 juta hektar tanah terdegradasi menjelang tahun 2030. Okey, yang seterusnya adalah air, iaitu menjalankan misi pemulihan sungai, mewajibkan loji rawatan sisa dan mengawal penggunaan air bawah tanah. Okey, yang ketiga adalah hutan, iaitu menguatkuasakan dasar hutan, melarang pembelakan haram dan melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan menyelesaikan liputan hutan sehingga 33%. Yang keempat adalah lombong, iaitu mengumbal peraturan yang lebih ketat serta mewajibkan pemulihan kawasan selepas operasi tamat. Baiklah, setelah kita tahu isu dan cabaran yang dihadapi, apakah langkah jangka panjang yang diambil oleh India supaya sumber aslinya kekal terpelihara? Saya dengar ada 2 konsep utama yang diamalkan. Boleh jelaskan sikit? Boleh. Konsep yang diamalkan oleh negara India iaitu yang pertama adalah konsep SLM. Konsep ni kita boleh faham secara ringkasnya, yang bermaksud tanah yang digunakan adalah tanah yang digunakan secara bijak dan supaya kesuburannya dijaga dalam jangka masa yang panjang. Okey. Lepas tu dia dilaksanakan dalam beberapa program ya. Jadi kita dapat tahu programnya seperti tadahan air, program tadahan air, pengiriman tanaman, pertanian organik dan sistem pengairan yang cekap. Itu saja. Oh, faham. Jadi SLM ni fokus menjaga tanah lah, supaya
tidak rosak dan terus menyokong sektor pertanian. Ya. Kalau begitu, untuk sumber hutan pula, apakah pendekatan yang digunakan supaya ia tidak habis dan terus berfungsi dengan baik? Okey. Untuk hutan pula kita akan menggunakan konsep iaitu konsep SFM atau kita kena pasti sebagai pengurusan hutan mampan. Matlamatnya akan mengimbangi dalam 3 keperluan iaitu ekonomi, sosial dan pemeliharaan alam. Caranya melalui pengurusan hutan bersama di mana kerajaan akan bekerjasama dengan penduduk tempatan untuk menjaga kawasan hutan tersebut. Ya, selain itu kerajaan juga akan melaksanakan program penghijauan kebangsaan bagi mencapai sasaran 33% tutupan hutan. Usaha ini berjaya menambah kawasan hijau dan pendapatan masyarakat. Namun masih tertekan dengan keperluan membangunkan infrastruktur negara. Okey, faham? So kesimpulannya, SLM dan SFM ni saling melengkapi untuk menjaga tanah. Manakala SFM menjaga hutan. Ini membuktikan India sudah beralih ke arah pembangunan yang lebih bertanggungjawab. Walaupun belum sempurna sepenuhnya, langkah ini sangat penting supaya sumber asli kekal memberi manfaat untuk generasi akan datang. Kita rumuskan, apakah intipati utama kajian berkaitan teori dan pengurusan tanah ini? Okey, baik, secara ringkasnya, sewa ekonomi timbul apabila sumber adalah terhad dan tidak anjal. Selain itu, apabila permintaan ini meningkat, maka nilai harga tanah dan sewa juga akan meningkat. Jadi, berdasarkan teori Ricardo, apabila pertambahan penduduk merasa pengurangan Jadi, apakah cadangan utama yang boleh diambil untuk pengurusan tanah yang lebih baik? Okey, antara cadangannya adalah elakkan dasar sekatan bekalan yang hanya menaikkan harga tanah tanpa manfaat penyeluruh. Okey, yang kedua adalah masalah harga tanah tinggi di bandar akan harus diselesaikan dengan secepatnya bagi menambah bekalan tanah dan perumahan, bukan sekadar ini dalam mengawal harga saja. Okey, seterusnya adalah projek kemudahan awam sebaiknya perlu dilaksanakan secara meluas dan menyeluruh supaya faedahnya juga akan dinikmati oleh ramai pihak dan bukan hanya tertumpu kepada segelintir pemilik tanah saja. Terima kasih. Kesimpulannya, pengurusan tanah yang bijak perlu memahami prinsip penawaran dan permintaan supaya sumber ini dapat dimanfaatkan secara adil dan mapan oleh semua pihak.